Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Berapa murid? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Masih saya bertanya. Awak semua nampak macam semangat ni, tak faham dengan hari ini. Jadi sebelum kita mulakan belajar, awak semua picit-picit bawa ke awak sebelah. Picit-picit. Picit-picit mana tak? Picit bahu. Kita nak main bahu tu. Oh, mak tu banyak angin tapi. Puasa ke siapa? Puasa Ustaz. Puasa ganti Ustaz. Okey. Dah sudah? Dah. Picit. Kau pula. Kau pula. Kau pula. Ya. Okey. Sudah? Dah. Duduk tak? Dah. Okey, sebelum duduk pastikan awak punya sekitaran ada sampah. Kita nampak ada sampah banyak tu bawah meja. Apa dia? Kalau tak nampak Jangan ada sampah tu. Awak dah motor ni. macam Ustaz. Putih tu sampah tu. Ustaz lagi bercanda mana masih boleh. Ustaz, saya dah Dah kita. dah bersih dah. Dah bersih dah? Dah. Jadi betul tak? Ya. Habis dah. Terima kasih Ustaz. Okey. Sekarang ni waktu apa murid? Ha? Sekarang ni waktu apa? Waktu belajar. Tak belajar lah Ustaz. Okey. Tadi apa? Jadi apa? Jadi Islam. Belajar pai. Baca. Wah. Dah 2 hari belajar pai hari ni Ustaz. Okey. Tapi waktu ni waktu apa? Dalam jadual tulis bidang apa? Tahu? Bidang. Okey. Sekarang ni waktu bidang. Bidang sirah. Okey. Silakan kita Ustaz. Minta maaf. Bidang sirah. Oh, sirah. Okey. Tapi sebelum ni ingat tak? Siapa yang peperiksaan lepas siapa dapat nombor 1? Syakir. Saya rasa Syakir Ustaz. Syakir nombor 1. Ya. Nah, tanya sikit semua tepuk tangan untuk Syakir. Okey Syakir, cuba bagi tahu rahsia awak dapat nombor 1 dalam kelas. Saya bangun tahajud Ustaz. Allah. Oh. Selain tahajud, Saya banyakkan study juga. bila tadi? Masya-Allah. Awak tadi berapa lama tadi? Study group setiap petang. Tadi bisa betul. Oh, bagus. Okey, nanti bulan lain bercontoh Syakir semua, boleh? Boleh Ustaz. Okey. Dah tak boleh. Sebelum belajar ni, Ustaz nak awak tonton satu video ni. Tapi sebelum tu, cuba beritahu, hobi apa yang awak suka? Saya suka painting Ustaz. Sebelum kita mulakan pelajaran, saya nak awak semua tengok cerita ni. Wah, Tahu jadi. cerita ni? Jadi Ustaz. Jadi Ustaz. Okey, nak jadi berapa? Yang episod biasa punya Ustaz. Ya sudah. Season 1. Mula-mula lagi. Ni jadi movie 2. Ya. Okey. Kalau kita tengok dalam movie ni, video ni, dan juga perhatikan apa yang ada. Masih. Dia janji Ustaz. Ha. Dengar kan? Dengar Ustaz, dengar. Mana Lisha?
Ini kertas ahli kamu. Jadi, dengan semuanya, cikgu umumkan peperiksaan akhir. Jangan over sangat. Anda, lihat kamu. Hah? Oi, apa kamu punya aku ni? Aku punya kamu. Ini kamu jawab aku. Kena udah lagi. Tidak. Betul, tidak. Oh, bagus. Awak punya aku. Sama. Tadi sama-sama lah. Sabang sama lah. Boleh lah. Janji tak kalah. Ali, kau punya? Lagi banyak ni. Macam mana? Kenapa pasal? Aku kalah dengan Aziz. Power. Tahniah weh. Terima kasih. Banyak kot. Okey. Dia nak tinggalkan hati. Siapa yang pernah tengok movie ni? Nah, Pernah tak? Dah lah sekali. Okey. Ada agak dalam movie tu cerita pasal apa? Untuk Pemeriksaan. ni. Exam Ustaz, exam. Exam lagi? Niru Ustaz. Biru lagi? Lulusan ni. Rotan. Okey, dalam video tadi, siapa yang paling menyerah? Ali. Ali. Saya rasa Ali. Lulusan dia Sebab Ali. sebab apa Ali menyerah? Sebab dia watak kamu. Sebab dia pandai. Banyak A. Sebab dia dapat? Banyak Banyak A. Jadi dia nombor Satu. siapa nombor satu lah dalam Ali. film ni? Dalam awak sebelum ni. Sakit. Syakir. Jadi Syakir sama macam Ali. okey, dalam video tu juga siapa lagi watak yang Berusaha. yang rendah, Berusaha. yang orang kata kurang pandai, orang kata bukan kurang pandai, cuma tak pandai lagi, yang geli. Sebab apa? Yang orang kata Siapa yang repeat tadi? Satu yang drilling juga. Yang juling tadi tu. Sebab apa dia juling? Sebab apa dia sebab apa dia mengulang? Aku akan rendah. Tak dia rendah. Dia tak lurus. Dia tak lurus. Tak perasaan tu. Jadi dalam video tu kita agak-agak kita cerita pasal apa? Saya rasa belajar sungguh-sungguh. Belajar dulu. Baik? Meniru. Tadi guru. Jadi grup Syakir Betul-betul dalam pembelajaran. semua dalam pembelajaran. Okey. Dapat risetnya bagus. Pandai. Ali tu sebelum ni pandai tak? Pandai. Kalau dia tak pandai dia buat apa? Dia belajar. Dia belajar, dia study. Lama-lama dia jadi Pandai. Jadi apa sampai? Pandai. Dia jadi pandai. Okey, dalam pandai tu kita tadi boleh belajar ni. Itu pandai. Tapi pandai dalam bahasa Arab itu disebut sebagai fatona. 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 Tapi kita nak tengok pandai fatona Ali. Kita nak tengok fatona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan belajar tentang keunggulan. Tajuk dia keunggulan sifat fatona Nabi. Wow. Okey. Saya yang masuk dia Ustaz. Oh, Zaid pun tak ada Zaid. Salah Ustaz. Pun terjatuh tu. Terima kasih Zaid. Ustaz, hari ni hari apa Ustaz? Sebelum tu sabar, saya Ustaz baru nak tanya awak semua. Sebelum tu, hari ni apa? Hari Khamis. Tak ada lagi Ustaz. Zaid, pergi Ustaz. Baik, cepat. Hari ni hari Khamis. Ustaz dah Ustaz. Hari berapa ini? Berapa bulan? 16. 16. Hari bulan 24. 2026. Okey. Jadi, hari ni kita belajar tentang permohonan Ustaz ni kepala Ustaz. Okey. Kita nak
saja dan sifat patunan Nabi. Okey. Keunggulan. Kita nombor keunggulan. Keunggulan. Sifat patunan Patona Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz. Ini ada Ustaz. Okey. Ustaz ni kan tak ada Nabi. Okey. Hari ni dalam ni dalam tajuk ni kita ada 3 benda. 3 perkara. Pertama, kita masuk patona. Masuk patona. Masuk apa? Patona. Oh. Patona. Yang kedua, kita akan belajar tentang kisah patona Nabi. Kisah Patona Nabi. Dan ketiga, awak semua akan dapat baru tahu apa benda tindakan patona. Boleh. Boleh Ustaz. Jadi, kita akan mulakan kita semua pembelajaran ini. Okey. Okey, patona. Apa itu patona? Bijak. Bijak. Cak anda. Zahid? Ya. Cerdik. Sakit? Pandai. Okey, jadi maksud yang awak beritahu tu semua betul. Okey. Okey. Cuba baca soalan. Saya Ustaz. Dan Jabil, awak semangat Jabil. Saya suka awak punya usaha awak. Semua awak. Okey, Jabil, cuba baca. Definisi Patona. Bijak maksud Patona bermaksud bijaksana, berakal, budi dan pandai. Jadi Jabil, terima kasih. Okey. Bijaksana, berakal, budi dan pandai. Semuanya membawa maksud yang Sama. Itu juga orang tu menggunakan akal mereka untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Okey. Semua boleh faham kan maksud? Bagaimana? Boleh, Ustaz. Boleh Ustaz. Okey. Seterusnya kita akan tengok kepada kisah Nabi yang tentang patona itu. Okey. Dalam ahli sejarawan Isra, mereka kan banyak Nabi baginda ni Nabi Muhammad SAW, sifat dia adalah patona. Sifat wajib bagi Nabi. Kita belajar tentang akidah itu, sifat patona adalah sifat wajib bagi Nabi. Nabi tak boleh berlawan dengan patona ataupun pandai. Apa lawan bagi pandai? Bodoh. Bodoh. Nabi tak boleh bodoh. Takkan kalau Nabi bodoh, orang lain ikut tak? Tak. Sebab itu Allah gunakan sifat patona ini kepada Nabi supaya umat dia umat manusia akan ikut ajaran Nabi untuk sembah saja Allah. Okey. Kita tengok peristiwa yang pertama. Ustaz Zain baca. Jadi Zain baca, tuan-tuan lain ikut. Boleh? Okey. Meletakkan batu Hajarul Aswad. Meletakkan batu Hajarul Aswad. Nabi minta semua ketua kabilah Arab Nabi minta semua ketua kabilah Arab bekerja sama meletakkan batu Hajarul Aswad bekerjasama meletakkan batu Hajarul Aswad pada tempat asalnya. pada tempat asalnya. Betul Zain? Betul. Okey. Awak tahu tak batu Hajarul Aswad ni apa? Batunya kat surga pula dah. Dia Jabil, bangun. Batu apa? Batu Hajarul tu batu apa? Batu yang ada dekat Kaabah. Batu yang dekat Kaabah betul. Dekat mana bagi Kaabah tu? Dekat ujung. Dekat, sekarang ni dia dekat penjuru. Penjuru. Okey. Kalau awak buka, awak selesai ke rumah,
boleh nampak ni batu hitam. Oh. Ini silver, perak. Tengah ni batu hitam. Batu hitam tu tak tahu orang siul. Pasal tak orang masuk pada dekat meja. Asal. Siul. Dia cakap Macam ni. Okay, batu Hajarul Aswad ni pada mulanya kisah Nabi ni mula apabila Mekah itu banjir besar, dilanda banjir besar dan Kaabah tu runtuh. Kaabah tu runtuh dan kaum Arab masa tu mendirikan semula Kaabah tu. Tapi mereka bergaduh nak letakkan siapa, kaum mana yang nak letakkan batu Hajarul Aswad tu. Sebab batu Hajarul Aswad ni bagi mereka, siapa yang letak siapa yang bawa batu Hajarul Aswad tu letak dalam Kaabah adalah kaum yang paling tinggi, paling mulia dalam kalangan orang Arab itu. Jadi kabilah ataupun ketua Arab ni dia bergaduh. Katanya, kaum apa yang terbuat, kaum apa yang letak, kaum apa mulia. So bergaduh. Tiba-tiba datang Nabi bagi satu cadangan. Cadangan ni apa? Letakkan batu tu dalam kain, atas kain putih. Dan setiap ketua kabilah Arab masa tu pegang baju kain tu. Pegang baju kain tu bawa sama-sama untuk letak dalam Kaabah masa ni. Tempat asal dia. Jadi kesan dia hubungan di antara kaum Arab masa tu jadi lebih rapat. Mereka tak bergaduh untuk letakkan berebut untuk letakkan Aswad tu. faham. Jadi Nabi bagi cadangan tu, Nabi bagi cadangan untuk satukan Kaum kabilah. di Arab masa tu supaya tidak timbul lagi Peperangan dan perselisihan. dan melibatkan negara Madinah Mekah masa tu. aman damai. Okey. Seterusnya Ustaz Zahid. Zahid bangun Zahid. Strategi berhijrah. Yang ikut. Strategi berhijrah. Nabi gunakan jalan yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah dengan bantuan seorang bukan Islam. Terima kasih Zahid. Siapa tahu peristiwa hijrah Nabi? Saya tak tahu lah Ustaz. Saya kurang tahu. Okey, Ustaz cuba ingat balik awak semua. Ingatkan, refresh balik. Kita ingat kembali, ulas kembali. Peristiwa hijrah tu, Nabi lari daripada hijrah ke Mekah ke Madinah. Madinah. Masa tu sebab apa Nabi hijrah ke Mekah ke Madinah? Sebab dapat daripada Jibril apa? Wahyu. Allah perintahkan. Sebab apa Zahid? Orang yang bunuh Nabi. Orang terus nak bunuh Nabi. Orang terus nak bunuh Nabi. Jadi Allah beritahu siap-siap pada Nabi Muhammad untuk tinggal, untuk hijrah ke Madinah. Tapi Nabi tak gunakan jalan yang biasa orang lalu. Nabi guna jalan lain. Nampak ni? Jalan yang lebih, Jalan tikus. kalau jalan umum dia lebih dekat. Biasa ni sebab orang nak ke satu tempat tu saya dekat kan. Betul. Tapi Nabi macam jauh sikit supaya musuh tak dapat kejar dia. Musuh tak dapat kejar baginda. Jadi bijak tak Nabi? Bijak. Sebab apa Nabi bijak? Sebab dia pilih jalan jauh. Bijak jauh supaya Orang tak tangkap tahu dia. sikit dekat dia. jadi sebelum Nabi bergerak, Nabi Merancang. merancang jalan yang Nabi macam strategi yang sesuai dan kena dengan keadaan semasa. Ya betul. Bijak Nabi Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau puji Nabi bijak, kita kena selawat Nabi. Kita sayang Nabi dengan cara berselawat. Allah Hari ni dah selawat belum? Dah. Salah ke? Kita selawat satu kali ke Muhammad? Boleh. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Lepas ni kalau Ustaz
sebut Nabi Muhammad SAW, orang lain sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, kisah yang ke-3. Okey, Syakir, bangun, baca. Menyatukan Aus dan Ansor. Menyatukan Aus dan Ansor. Semua kaum muslimin bersatu dan digabungi oleh musuh-musuh Islam. Okey. Bila? Okey. Nabi menyatukan Aus dan Ansar. Jadi dekat Arab ni, mereka ni berpuak-puak. Mereka berpuak-puak. Kenapa? Kalau mereka tembung dengan puak lain, mereka akan perang. Sebab satu tabiat orang Arab ni, mereka suka berperang. Bila mana mereka tak sekepala dengan mereka lah, dia kaum-kaum mereka. Jadi Nabi satukan kaum Aus dan Ansar ni dengan cara apa? Dengan cara perniagaan, perusahaan mereka. Maksudnya adil. Bukan yang adil yang kalangan kaum Ansar ni lah. Kalau sebelum ni, mereka ni kuat ni berperang, saling berkelagak satu sama lain. Jadi bijak tak Nabi? Bijak. Kenapa bijak? Sebab dia boleh satukan. Satukan kaum antara kaum dengan kaum yang lain supaya hubungan masyarakat Makkah satu Aman dan damai. Okey. Seterusnya, David. Bentuk piagam Madinah. Membentuk piagam Madinah. Piagam Madinah yang diwujudkan oleh Nabi mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Okey, terima kasih Syafir. Okey. Piagam tu apa? Undang-undang. Piagam tu kalau kat Malaysia, kalau bahasa Perlembagaan. ialah, contoh sekali ialah perlembagaan. Perlembagaan tu apa pula? Undang-undang. Undang-undang secara ringkasnya. Kat sekolah ada undang-undang tak? Ada. Apa nama selain undang-undang kat sekolah? Peraturan. Peraturan. Jadi Nabi tetapkan peraturan di Madinah. Kalau orang langgar, boleh tak orang langgar peraturan? Boleh. Sebab apa? Apa tujuan peraturan tu? Untuk ikut. Patuh. Untuk dijaga prinsip sekolah. Contohnya sekolah tu bersih. Sekolah tu prinsip lah bersih. Jadi boleh ke murid-murid lain buang sampah sebab buat kotor sekolah seperti? Boleh. Kalau mereka buat, mereka kena apa? Denda. Asal sekolah ni kena, kalau murid kena denda sebab buang sampah tu kena apa? Kompang. Kompang. Kena denda, bayar dengan jumlah yang tertentu. Jadi sama juga untuk jaga Madinah. Nabi letakkan piagam Madinah untuk letakkan satu prinsip yang dibawa prinsip Islam lah, jaga keamanan, jaga hubungan di antara masyarakat. Itu adalah piagam. Bijak tak Nabi? Bijak. Sebab apa Nabi bijak? Nabi juga peraturan. Juga peraturan di sebuah Negeri tujuan, mana? apa tujuannya Nabi bangunkan peraturan atau piagam? Untuk memastikan Kesejahteraan besar. Adil, damai, dan selamat. Okey, tahu semua? Okey, kita tengok pada kisah yang terakhir. Okey, saya nampak awak semua dah lesu. Jadi saya nak minta awak semua berdiri. Semua berdiri. Berdiri. Okey, apa saya baca? Usahawan yang unggul. Unggul tak unggul? Unggul tadi. Unggul. Dari salah Ustaz. Usahawan yang unggul. Baginda diamanahkan untuk mengurus pernikahan Sayyidah Khadijah dan mendapat banyak keuntungan dengan kebijaksanaannya. Okey.
Begitu tak? Okey, begitu. Terima kasih. Okey, Syukran Ustaz. Nabi selain menyebarkan dakwah, mula-mula sekali Nabi adalah seorang usahawan, peniaga macam ni. Peniaga macam Muhammad lain, macam orang lain. Siapa tahu perniagaan Nabi apa benda atau apa dia? Nabi berniaga Ustaz. Apa perniagaan Nabi? Kambing, ini bukan. Susu kambing. Sikit lagi. Kambing. Susu kambing. Hewan ternakan. Awak tenangkan, Nabi ternak Kambing. Saya kambing apa ikat masa dulu kat Arab? Biri-biri. Betul. Unta. Jadi dengan kebijaksanaan Nabi boleh kayakan, boleh dapat untung yang banyak. Tapi Nabi ni perniagaan sebenar, itu perniagaan sebenar Nabi ke? Nabi tolong oleh siapa? Isteri Nabi. Isteri baginda. Siapa nama isteri baginda? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Jadi bila Nabi usul, bila Nabi ambil alih perniagaan Siti Khadijah, maka Nabi dapat untung yang banyak. Ramai pedagang yang beli dan sebagainya. Sebab apa ramai orang beli kat Nabi? Sebab Nabi jujur. Nabi jujur. Nabi amanah. Dalam zaman dulu, orang Arab ni selalu menipu. Kalau jual dia, contoh beli buah kan, dia buah orang kira beli dengan harga sekilo. Tapi harga buah tu tak sampai ke sekilo. Tapi dia kenakan harga sekilo. Contoh, harga RM10 sekilo. Tapi harga RM10 sekilo, tapi buah tu tak sampai sekilo pun. Dia cas RM10. Macam itulah. Jahat ni dia. Kenapa macam tu? Sebab tu Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. pada penduduk Arab masa tu untuk bawa ajaran Islam, ajaran agama Allah. Okey, cuba beritahu Ustaz pula, apa kisah kisah yang menunjukkan sifat pertama Nabi? Nabi Mungkin pertama sekali beristiwa batu Hajar Aswad. katakan batu Hajar Aswad. Kedua, Hijrah. Ketiga, Penyatuan Al-Ansar. Ansar. Keempat, Agama Madinah. Dan kelima, Usahawan Indul. Okey. Jadi untuk kita akan latarkan contoh Nabi ni dalam kehidupan hari kita. Okey. Pasal awak bagi Ustaz contoh lain. Contoh yang sama dengan kisah Nabi. Cuba tahu. Macam contoh Syakir tadi. Syakir sebelum ni nombor 1 betul Syakir. Tapi bagaimana Syakir nak dapat nombor 1 tu? Dari pandai. Syakir tadi petang-petang. Alright. Okey, cuba bagi contoh lain selain bagi kisah Nabi. Peraturan sekolah Ustaz. Okey, peraturan sekolah. Dia ikut Ustaz. Dia akan mengingat tadi saya. Letakkan satu kami ikut peraturan sekolah. Supaya apa? Boleh disiplin. Supaya berdisiplin. Lagi? Boleh Tak ada berlaku kesalahan Ustaz. Bukan kesalahan. Ya betul. Lagi? Okey, selain peraturan tu lagi. Apa lagi? Banyak lagi. Rancang jalan. Lagi satukan kaum. Satukan satukan yang dalam itu yang lain. Apa lagi contoh lain? Zahid ada orang boleh dia ni. Okey, kalau jiran awak ikut jiran kat saya lah. Awak buat apa? Jiran apa? Jiran awak kat rumah tu, kalau awak betul-betul mesti awak keluar rumah nak jalan ikut jiran. Awak buat apa? Jaga. Kedua dia lagi Alah, ziarah rumah dia. tujuan tu apa? Bila sakit ziarah rumah dia. Untuk apa tujuan dia? Menyiarkan silaturahmi. Saya hubungan di antara masyarakat yang mantap. Buat di sini. Kaji. Kaji. Okey. Jadi kita belajar maksud sifat pertama. Sifat pertama maksudnya apa? Hijab. Sana.
Okey, jadi kita akan main satu aktiviti. Kita tadi duduk. Okey, ini awak semua dengar kan? Jadi Ustaz nak awak semua tulis pula. Okey, Ustaz. Ustaz nak ketua kumpulan datang di rapat. Boleh. Semua ketua kumpulan. Satu perkumpulan apa ke? Okey. Ya, saya. Awal ke saya. Okey. Dia apa? Mata pen. Dia ambil. Kau dah mata pen. Okey, kita tanya awak ada apa? Ada marker pen. Dengan Kertas. okey. Ustaz nak satu kumpulan tu satu kisah yang berjadi. Ustaz nak awak semua dalam kertas tu awak tulis 4 perkara. Ada 3 perkara awak kena buat. Ada 3 perkara yang boleh. Ini kertas. Okey. Di belah kertas tu lipat dua. Lipat kertas tu. Sebab tu minta. Ke Lain sikit ke portrait? mungkin kadang-kadang bagi minta lah. Lepas saya minta. Okey. Okey. Kiri ke kanan ke kanan ke kiri? Okey. Yang mana boleh sambil? Okey, jadi dalam kertas, dalam satu bahagian, ada 2 bahagian kan? Ya. Satu bahagian kita menulis kisah apa yang awak, kisah apa yang menunjukkan sifat Nabi tu. Contohnya, yang pertama, kisah dia tentang Hajar Aswad. Tulis Hajarul Aswad. Okey. Terusnya, Ustaz nak awak tulis pula apa contoh dia, apa keyword dalam kisah tersebut. Kisah belakang Hajar Aswad berapa? Nabi suruh setiap kabilah pegang setiap cukai. Lepas tu beritahu kesan dia apa. Boleh? Seperti macam tu juga dengan kisah-kisah lain. Baik. Okey, itu untuk bahagian belah kanan. Bahagian belah kiri, Ustaz nak awak tulis satu simbolik, satu gambar ke apa yang awak lah, yang menunjukkan tentang kisah tersebut. Boleh? Boleh. Semua jelas? Okey, Ustaz bagi masa 5 minit. Okey, masa dah siap semua? Apa Ustaz? Dah siap ke? Sudah. Dah, bisa tak yang apa tu? Okey, dah ambil. Kita susunan. Itu susunan. Setiap kertas tu kan, hampa tak dapat. Buat susunan. Baik Ustaz. Memanjang. Boleh Ustaz. Okey. Apa? Macam tempat boleh. Misalnya ni lah. Satu papan putih saja. Boleh? Tidak. Boleh. Tengok. Sama-sama berdiri. Ketua pulang untuk ni. Dan ketua untuk Hajar Aswad. Kawan. Ya. Okey. Ke depan. Yang lain pun ke depan tak? Dengar ketua pulang cerita siapa. Okey. Okey. Sebab saya memilih istimewa peletakan batu Hajar Aswad. Okey. Apa yang bijak dari Nabi ini? Nabi ini kita nak kaum berbalak, tak nak kaum gaduh. Nabi ini guna kain dan huruf semua kabilah guru tentang setiap huruf kain itu supaya semua dapat merasa peletakan batu Hajar Aswad. Jadinya apa kesan dia? Tidak berlakunya perpisahan antara kabilah. Dan yang kedua, masyarakat pun aman dan aman. Itu saja. Faham tak semua? Faham. Okey, video Ustaz. Itu gambar apa lukis? Ni gambar kita mata jajang Ustaz. Ni Hajar Aswad. Dia rasa kain Ustaz.
Pegang. Jangan mata you tak. Okey, teruskan. Ambil. Jangan. Saya ialah hijrah. Hijrah. Saya dengar. Jadi bagaimana nanti ketika hijrah ialah pergi menjadikan jalan yang jauh. Kerana diimbangi digolong oleh kaum muslimin. Dosa dia ini dapat mempertahankan keselamatan diri dari ancaman bahaya. Itu sahaja. Saya lukis betul yang menunjukkan Nabi menggunakan dalam solat untuk sampai ke Madinah. Oh, cantik. Cantik. Kenapa ya? Jadi itu dalam Kalau itu dengar, kita dengar. dalam urusan jual Dan kemudian bagi mereka amalan dalam urusan penjagaan sistem manusia. Dan Ini bagi Dan Jadi sebenarnya ini ke Akhirnya Lagi. Jadi yang terakhir, saya memilih peristiwa piagam ini. Jadi apa yang menyebabkan ataupun yang apa yang menunjukkan Nabi sifat patokan Nabi di sini adalah bila mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mewujudkan satu piagam Madinah. Dan seperti apa yang kita baca tadi, piagam tu dia kurang peraturan lah. Nabi buat peraturan supaya apa? Supaya masyarakat Madinah ni semua patuh dan ikut. Islam lah. Sama. Jadi bila mana piagam dilaksanakan, apa yang terjadi? Memastikan kesejahteraan Madinah. Bijak tak Nabi? Bijak. Jadi kat sini saya lukis piagam Madinah. Waktu bersurat kan? Bersurat. Orang ni macam masyarakat besar. Cantik. Cantik. Tepuk tangan untuk semua. Yang kedua. Okey. Tadi aktiviti kita namanya adalah gallery walk. Oh. Awak-awak betah, yang lain yang tak awak semua pula dengar apa dia cerita tentang dia punya hasil kerja mereka. Jadi dah faham dah kisah sifat patokan Nabi ni? Dah. Rasa-rasanya boleh ingat tak? Boleh. Kalau betul boleh Ustaz nak. Nak. Wow. Quiz. Ini nama mana dah? Dia nama. Bagi Ustaz kenal awak. Jangan nama berapa-berapa. Yang mesti ada. Kalau ada nama orang yang berapa. Okay, kod dia. Ni, kod dia. 19, 24. Ustaz, kenapa keluar benda lain ni? Boleh ada? Soalan lain. Soalan lain tu. Cuba pegang. Tak boleh start tu. Okay, boleh start. Boleh mula. Oh, by one Ya. Awak akan lawan sesama. Ini juga. Banyak ke Ustaz? Selesai. Awak akan main sekali kumpulan. Makan masa Matana. Kita tengok siapa yang betul-betul faham dengan pelajaran hari ini. Ya.
soalan mana yang awak tak jawab? Okey, tengok. Soalan nombor, saya nampak soalan nombor 6 paling ramai tak jawab. Ini yang nombor 6. Okey. Ni. Siapakah yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju jalan dan menuju ke Madinah? Oh, Ustaz lupa beritahu siapa seorang Islam tu. Jadi orang itu adalah Abdullah bin Uraijih. Abdullah bin Uraijih. Okey. Minta maaf semua, Ustaz terlupa. Saya tapi kalau tengok soalan lain macam ini soalan lah. Adalah Soalan nombor 9. Perniagaan mati dengan perniagaan Rasulullah SAW. Perniagaan siapa? Khadijah. Ya. Siapa jawab Aminah tu? Allah. Zahid Ustaz. Ini Amir ke? Oh, Amir. Amir jawab. Bukan Ustaz Mukri. Mukri. Siapa jawab? Mukri. Mukri tahu tak siapa Aminah ni? Tak tahu. Aminah ni ibu Nabi. Kau jadi adalah isteri? Isteri apa? Isteri pertama Nabi SAW. Isteri pertama. Okey. Itu soalan yang salah. Ni perkataan antonim bagi Fatimah. Kalau tak jaga diri, ada ramai jawab. Bila ada? Ada. Kalau ada maksud dia apa? Sudah jawab. Kalau awak jawab betul, mesti awak tahu siapa apa maksud baladah ni. Kita pandai. Ada yang sindir ni, siapa yang sindir ni? Mukri. Mungkin juga. Mungkin lain kali tengok. Bukan sindir. Mukri Ustaz. Baladah. Antonim bagi baladah. Antonim bagi Fatimah ialah Baladah maksud dia apa? Tiga player ni jawab ni mesti tahu maksud dia apa? Bodoh. Kita pandai. Okey. Jadi kalau tengok keputusan ni kata dia semua yang faham lah tentang pelajaran hari ni. Okay, jadi sebelum tu hari ni kita dah belajar tentang Fatimah Nabi. Fatimah Nabi. Kita juga dah belajar kisah Fatimah Nabi. Dan kita juga beritahu kita juga dah tahu dah apa yang tinggalkan Fatimah Nabi. Macam tadi berdisiplin, lepas tu merancang sebelum buat sesuatu lagi. Apa lagi? Ni menyatukan. Menyatukan. Ini siapa? Kalau jumpa jiran, jumpa orang kita kenal, kita kena Siapa? bersama dan sebagainya. Salam. Kita dah tegakkan Nabi sallallahu alaihi salam wasallam. itu Fatimah Fatimah Nabi. Okey. Jadi pesanan seorang dua sekali. Setiap bulan Zahid. dua sekali sebelum belajar kita kali ini. Saya dah. Baik. Okey, hari ini kita sedang belajar pasal sifat Fatimah Nabi. Apa yang Nabi buat? Banyak Nabi buat. Ada 4 peristiwa. Pertama sekali merintahkan Baitul Aswad. Kemudian peristiwa hijrah ke Madinah dan di negara lain. Peristiwa yang ketiga, Nabi amanah dalam berjuang diri. Dan yang terakhir adalah beliau ke Madinah. Semua itu adalah disebabkan ketidaksanaan Nabi. Tepuk tangan Zahir. Jadi semua tahu kan apa maksud Fatimah? Itu Fatimah bermaksud Bijaksana. Okey, sebelum saya akan sikit lah kerja. Bila sebelah dekat amat, tapi balik nanti bisa hantar link ni. Link ni awak buat belajar sikit untuk awak semua. Nanti awak semua jawab dalam dekat awak punya laptop lah masing-masing. Boleh? Boleh. Itu adalah antara pilihan dia. Okey, sebelum tu last sebelum awak dah habis, saya nak awak semua dengar lagu. Boleh? Boleh. Dengan lagu ni awak dengar, nanti kalau awak hafal. Minggu depan pesanan awak Nyanyi. nyanyi awak semua. Boleh?
Boleh. Dengan Nabi kita sangat mulia, berakal budi, pandai sekali, topik terbaik kita ikuti. Bijaknya Nabi kita dalam setiap perkara, fatona jadi pedoman sepanjang kehidupan. Hajarul Aswad diselesaikan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Hijrah Nabi rancang jalan selamat dari ancaman, bangsa disatukan. Biarkan Madinah ditinggalkan Nabi suruh usahawan, susun diri jadi amalan, pulangkan. Bijaknya Nabi kita dalam setiap perkara, fatona jadi pedoman sepanjang kehidupan. Belaikan sengketa kafilah, rancang dulu sebelum melangkah, satukan umat hidup damai, undang-undang negara terjamin. Gigi usaha jangan leka, ikut sunnah Nabi kita. Fatona jadi pegangan menuju hidup cemerlang. Okey, dah boleh Ustaz. nanti Ustaz lagi ni sama dengan di depan Ustaz nak semua dah hafal lagu. Boleh? Boleh. Okey, sampai situ saja kita punya kelas. Dan Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. sama dia tunggu sampai Assalamualaikum.